Hari ketiga dekat Bishkek, Kyrgyzstan. So hari ni aku akan buat benda baru. Benda ni aku pun tak pernah buat. Aku rasa nak pergi hiking 10 km. Tak tahu lah macam mana nak hiking 10 km. Berjaya ke tak berjaya, tengok adakah aku berjiwa hiker. Untuk trip ni bermula daripada Bishkek City Center. Kita orang naik van untuk bergerak ke Alemaden-Joz dekat Kyrgyzstan. Perjalanan ambil masa lebih kurang setengah jam untuk sampai. Kalau korang datang Kyrgyzstan, korang mesti letak Alemaden-Joz dalam bucket list korang. Sebab view kat sini memang luar biasa. Trek ni 5 km sehala, jadi total 10 km. Bayangkan sepanjang perjalanan korang ditemani bunyi air sungai yang mengalir. Udara dekat sini pun fresh dan dikelilingi gunung ganang. Tenang gila sepanjang perjalanan aku dekat sini. Trek dia pun santai je, tak curam sangat, sesuai untuk beginner. Tapi macam mana pun still rasa adventure sebab kiri kanan korang penuh dengan alam semula jadi. Tapi yang paling rare bila sampai dekat ujung, korang akan jumpa satu air terjun yang tersembunyi kat celah-celah batu. Kalau korang nak tahu, inilah hidden gem dekat Bishkek yang ramai orang tak tahu. Siap ada snow yang tak cair lagi dekat air terjun tu. Sempatlah kita orang piknik kat sini, duduk lepak santai sambil menikmati alam semula jadi. Time nak patah balik dah senang dah sebab menurun bukit. Korang ada juga duduk santai-santai menikmati alam semula jadi. Rasa macam tak nak balik weh. Seriously, tempat ni memang underrated gila. Kalau korang plan nak travel ke Central Asia, nak jumpa tempat-tempat hidden gem macam ni, korang boleh direct DM Nomad Area. Aku ada tag dia dekat caption. Macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.